saya lah 100 tahun lebih lah. Saya kecil pun dah macam ni besar. Saya besar pun ini pokok macam ni besar. Betul, ini 1 tahun lebih punya pokok. Kalau hari panas tu lagi merah lah. Wah, boleh sampai 1000. Oh, tengok pokok tualang pun dia besar lagi. Pahang ni penuh dengan keunikan durian. Kita pernah jumpa durian di batang warna hitam, dan sekarang kita jumpa lagi durian yang unik. Warna dia dia kuning hijau kekuningan dan hampir ke warna pink dia punya kulit dekat dalam. Jadi di sinilah kita nak cerita pasal keunikan durian ni. Di Pahang ni memang lubuk lah, lubuk durian rare. Ini adalah spesies durian hutan, tapi dia namakan durian tu megak. Makan pun puas hati, warna pun unik. Dia semua memiliki kehebatan. Bunga pula warna pink bukan merah Sekarang bukan bunga merah, bunga pink. Kita cerita pasal kulit pasal duri ni tak ada guna dah. Kita buka tengok isi dia. Oi, senang buka. Buka senang. Isi dia putih ke merah? Kita tengok sini lah. Weh, isi gila lah isi. Kuning macam kunyit. Weh, isi. Ui, macam ni Patutlah dia bagi nama tu megak. Dia punya serat halus. Mana dia durian ni memang lembut. Yang ni tengok lembut. Kita tarik. Kita makan pun boleh. Wangi. Boleh rasa bunga asli. Mana rasa bunga. Memang padu Siapa nak rasa, datang sini ke rumah Tok Megak. Jadi Itu ujung tu lah. sekian lah daripada saya tu. Ini sudah ujung ni, sudah ujung. Pulang mau habis.